Hello, hi guys! Welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support Nisa daripada dulu sampai sekarang. Okay guys, so tanpa nak melengahkan masa, Nisa akan tunjukkan games apa yang membayar pada kali ni. Okay, so sebelum Nisa nak proceed, Nisa dah pernah buat video tutorial untuk games ni sebenarnya. So kalau korang nak tengok video full dia, korang pergi dekat Nisa punya description box di bawah ni, ada link video part 1 dekat bawah ni. So kalau korang nak tengok full tutorial dia, korang boleh pergi dekat video tu. Untuk video kali ni, Nisa just nak tunjukkan dekat korang sikit je pasal games ni. So first kali, Nisa nak tunjuk yang Nisa pernah withdraw daripada games ni. Macam mana cara dia? Pergi dekat button tambah ni. Lepas tu pergi dekat yang atas sekali, record. So dekat sini korang boleh nampak Nisa dah successful withdraw. Tapi dah lama dah Nisa tak withdraw sebab sekarang ni Nisa masih kumpul points lah. Okay. So next Nisa nak bagi tahu dekat korang, pergi dekat helper ni. Lepas tu pergi dekat button inviter. Okay. Untuk yang ni korang boleh dapatkan 1,500 coin secara percuma dengan masukkan kod yang Nisa dah letakkan dekat skrin ni. And bila korang masukkan kod tersebut, korang pun automatik akan bantu Nisa untuk dapatkan points jugalah. So kepada sesiapa yang masukkan Nisa punya kod tu, Nisa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan Nisa doakan korang semoga sentiasa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay, sudah masukkan kod, tekan confirm. Dan korang akan dapatlah coins tersebut. Okay. Next adalah kita pergi dekat task. Dekat sini pun korang akan dapat coins dan juga diamonds tau. So bila complete daily task ni setiap hari, kita akan dapatlah coins dan diamonds. And dekat sini kita ada dua withdrawal method, iaitu coins dan juga diamonds. So untuk diamonds, dia tak ada limit untuk kita withdraw. Tapi berbeza dengan coins. So coins ni ada beberapa amount lah yang kita boleh withdraw, iaitu RM50, RM100 dan juga RM200. And then dekat achievement pun sama, kita settlekan segala task yang ada. Lepas tu kalau dah settlekan 50 task, so kita akan dapat bonus lah, which is amount yang ni. And then VIP pun sama. Lebih ramai orang yang korang invite, lebih tinggilah VIP points yang kita akan unlock. Okay, so cara untuk kita nak dapatkan coins yang sebenar adalah daripada main games. So dekat sini tekan je button play ni. Cara dia mudah je. Apa yang kita patut buat adalah kita kena alihkan sahaja kereta ni. So dah settle untuk satu level. Okay, macam dekat sini kita tekan je button get bonus untuk kita dapatkan extra coins lah daripada chest box tersebut. So kita tak tahu lagi dapat berapa daripada chest box tu, tapi kita kena tonton iklan selama 30 saat. So kadang-kadang dia depend juga. Kadang-kadang ada 30 saat, kadang-kadang 15. Lepas tu kadang-kadang ada juga yang iklan dia 10 saat je. So kita tunggu lagi sikit. 2, 1. Okay. So tunggu lagi dalam 5 saat macam tu. And then dah settle. So kita boleh nampak dah dapat 80 coins. So guys, basically just macam tu sahajalah cara untuk nak dapatkan points dan macam mana nak withdraw daripada games ni. So kalau korang berminat untuk cuba, korang boleh klik je link yang Nisa dah letakkan dekat bawah ni. Lepas tu kalau nak dapatkan extra coins macam Nisa cakap tadi, korang boleh masukkan kod tersebut lah. So itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.